Okey semua, hari ini saya akan bagi review untuk motor Yamaha Y15 yang telah pun dimodified dengan memasang blok saiz 65 jenis UMA. Okey kita tukar daripada bore asal saiz 58, kita tukar kepada blok baru saiz 65. So daripada peningkatan kuasa memang tinggi, yang tu kita akan cerita kejap lagi. Dekat sini kita bagi tahu peningkatan dari segi torque sangat-sangat kuat. So motor akan jadi terlampau pick up lah. Dan juga torque speed akan meningkat. Dan ingat modification ni juga dia tak kasih efek pada RPM kita. Dengan potting dan revolve yang betul, RPM masih boleh berlari membawa ke 14,000 RPM. So benda tu tak perlu risau. Kalau kita jaga betul, motor boleh running jalan jauh. Sebab kita tahu blok UMA memang tahan. Okey, piston dia bersaiz 64.97 mm. 64.97 mm tu high compression punya piston. Ada lekukan valve pada piston. Dan di head dia pula kita revolve semula. Kita buat potting baru. Saiz valve asal 17-19. So kita tukar pada valve baru saiz 22-24, iaitu 22 itu saiz untuk exhaust dan 24 itu untuk intake. Okey, modification yang penting juga adalah bahagian injector. Sebab standard injector Y15 ada 5 lubang, so kita tukar kepada 7 hole, iaitu 7 lubang. So support daripada minyak lebih, jadi kita tak risau motor akan jam lah. Exhaust juga kita dah tukar kepada model CJ Epoch tapi design standard. Tapi engine agak lawas lah bila pakai exhaust tu. So top speed memang pergi lagi jauh. Tapi yang paling penting sekarang ni, kita dah buang cut off untuk motor Y15 ni. Kita tahu cut off untuk Y15 adalah 138 kmh. So kita dah tukar ECU dia. Dia tak pakai CDI. Dia pakai ECU sekarang ni, ECU model Tune Boss, yang mana kita boleh set dia punya cut off ikut sesuka hati kita menggunakan Android. Setakat ni member saya dah set cut off untuk motor ni lingkungan 13.5. So 13,500 RPM baru dia dah start cut off. So kita dah test motor ni, combination motor ni dengan sprocket standard 4+42, kita dapat 150 GPS. So kalau meter RZ dengan double R tu, kita boleh assume lebih kurang 190 kmh. Tu masih dengan piston sprocket standard lah. So kalau kita dah set up balik ratio sprocket yang lagi rendah, so kita memang boleh dapat 200 kmh meter double R, meter RZ dengan mudah lah. So horsepower standard 15.5 lebih kurang horsepower. So bila kita dah buat benda ni, dia dah naik jadi 17 lebih horsepower. Tapi disebabkan motor ni ECU, dia pakai ECU, kita kena set dyno balik. So kita dah hantar kat dyno, kita dah dapat lingkungan 19 membawa ke 20 horsepower. So satu peningkatan horsepower yang sangat tinggi lah. Kalau cakap torque memang tinggi melampau. So memang kena set balik sprocket supaya motor tak terlampau pick up. So kuasa torque yang lebih tu kita akan letak kepada top speed . So top speed kita akan lagi kau lah. Jangan lupa juga cam, kita pakai cam CMS yang mana dia punya bukaan lift lebih tinggi dan duration lebih panjang. So valve yang turun akan turun lebih panjang, dia akan turun lebih dalam dan lebih lama. So untuk support tu kita pakai juga spring valve jenis UMA. Okey, combination ni semua total modified lebih kurang RM1,500. Kita modified dekat bengkel Tongkiat. Bengkel Tongkiat lah. Mana-mana geng-geng Pahang yang selalu datang Tongkiat tu memang tahu lah bengkel yang TikTok situ modified motor. Setup memang kau. So, motor ni memang dah laju. Cuma saranan daripada pihak bengkel lah untuk kita tukar throttle body saiz 32, yang mana kita supaya support angin tu lebih. Buat masa ni kira masih kurang lagi lah angin tu. So bila dah tukar throttle body saiz 32, memang lagi TikTok lah. So dalam keadaan macam ni pun kita dah dapat meter RZ lebih kurang 190 kmh membawa ke 200. So memang dah puas hati, dah boleh saing geng-geng RR dah dengan geng RZ. So tak ada hal.
Saya bukan pemilik motor ni mula member punya motor. Saya penunggang Kawasaki Double R warna hijau. Nombor plate rahsia. Okey, itu saja daripada saya. Boleh subscribe channel ni untuk dapat lebih lagi review-review tentang motor 2 stroke dan 4 stroke, dan boleh komen jika ada pertanyaan, boleh like kalau minat, kalau tak minat tak payahlah unlike. Okey, bye.